Tiga orang pelajar universiti sedang mengulang kaji pelajaran di ruang belajar beberapa hari sebelum menghadapi peperiksaan. Mereka sedang membaca nota pelajaran sambil berbual kosong. Seorang daripada mereka baru tahu rakannya mengambil jurusan pengajian Melayu, lalu mula mempersoalkan pilihan itu secara bersahaja. Perbualan itu menjadi lebih serius apabila dua orang lagi menjelaskan kepentingan dan keluasan bidang pengajian Melayu serta memperkenalkan tokoh-tokoh terkenal dalam bidang tersebut. Perbualan berlangsung dalam suasana santai tetapi penuh bermakna dan sedikit sebanyak mengubah persepsi rakan mereka terhadap jurusan itu. Weh, korang masuk jurusan pengajian Melayu ke? Bukan ke tu tempat budak-budak yang pointer cukup makan je? Alah, tu orang selalu cakap tapi sebenarnya tak betul pun. Kita orang yang ambil pengajian Melayu ni bukan setakat hafal, pantun atau sajak je. Habis tu, apa je yang korang belajar? Macam-macam lah kita orang belajar. Kita orang belajar pasal adat, sejarah, budaya orang Melayu, politik. Bahasa pun kita orang kaji. Bukan setakat bahasa je, tapi kita orang kaji sampai ke tahap linguistik dan semiotik. Bila kau fikir betul-betul, bangsa Melayu ni bukan bangsa yang biasa je. Betul tu. Kau pernah dengar tak nama Said Naqi Al-Atas? Said Naqi Al-Atas ni merupakan salah seorang tokoh besar pengajian Melayu tau. Di mana beliau pernah memperjuangkan konsep ilmu yang berakarkan pada tamadun Islam dan juga Melayu. Dia punya falsafah pun bukan biasa-biasa. Dia juga siap buat institusi antarabangsa pemikiran dan juga tamadun Islam lagi. Wow, aku ingatkan pengajian Melayu ni macam santai-santai, relax-relax je. Rupanya dalam juga Dalam gila. Kadang-kadang rasa macam otak tu nak terbakar. Tapi best kita belajar tentang pemikiran tokoh-tokoh lama seperti Tun Sri Lanang, Raja Ali Haji Zakbar. Kita kaji macam mana dia orang tengok dunia, macam mana mereka bentuk masyarakat Melayu. Dan yang menariknya, ilmu tu semua masih relevan sekarang. Kita boleh kaitkan dengan isu semasa seperti politik, pendidikan, budaya pop. Semua tu boleh dibincangkan dari sudut Melayu. Tapi, korang tak risau ke pasal kerja nanti? Like, orang selalu cakap susah nak dapat kerja kalau ambil jurusan yang macam ni. Tak juga. Sebenarnya, bidang ni luas tau peluang pekerjaan dia. Kita boleh kerja dekat arkib, muzium, jabatan warisan, penerbitan, media dan boleh jadi cikgu, pensyarah. Malah ada yang buat bisnes yang berdasarkan budaya. Betul tu. Ada juga senior kita yang memasuki dalam bidang industri perfilman seperti Astro, jadi editor. Ada juga yang kerja di bawah jabatan kerajaan yang buat kerja seperti pemetaan budaya. Yang kerja dekat luar negara pun ada. Yang penting kita tahu hala tuju kita. Ilmu tu asas. Cara kau bawa diri kau tu yang penting. Aku tak expect lah. Dulu aku fikir macam pengajian Melayu ni belajar baca hikayat lama je. Itulah masalah. Ramai yang tak tahu. Tapi sebenarnya hikayat macam itulah yang power. Sebab dari situ kita boleh kaji nilai, cara fikir, cara orang dulu tulis sejarah mereka. Bukan ikut gaya penjajah, tapi ikut gaya kita. Betul. Lagipun bila kau betul-betul faham budaya kita sendiri, kau jadi lebih yakin. Kau tahu asal usul. So, jadi kau tak mudahlah ikut arus dan kau tahu beza antara ikut trend dengan pertahankan jati diri. Korang dah macam duta pengajian Melayu. Bukan duta lah, tapi bila kau belajar benda tu akan buat kau rasa dekat dengan siapa diri kau sebenarnya dan kau akan automatik jadi bangga. Dan kau rasa macam orang lain nak nampak kau juga. Betul juga. Okeylah. Jomlah sambung belajar. Final dah nak dekat ni.